Anak saya mati tapi hidup kembali. Ceritanya begini. Pada hari Khamis, 16 hari bulan, lebih kurang jam 7.30 malam, ketika isteri saya sedang bersiap untuk solat maghrib, dia mendapat panggilan telefon yang mengatakan anak saya kemalangan dan berada di hospital Kuala Lumpur dan difahamkan telah meninggal dunia. Wah! Macam mana seorang ibu menerima berita begini, kan? Saya pula berada di Kota Baru. Isteri saya berada di rumah kami di Shah Alam. Jam 7.45 malam, adik saya datang cari saya di rumah arwah mak saya. Dia bagi tahu tentang berita ni. Tapi dia nak bagi tahu berita ni kepada saya, dia bersilat. Dia bersilat, bertai chi, macam-macam lah kerana takut saya terkejut. Akhirnya saya tanya, macam mana keadaan? Dia kata dah meninggal. Difahamkan dah meninggal, dia kata. Saya kata tak apa, aku redha. Tapi masa tu saya tak ada rasa macam terdetik, macam apa, tak ada. Saya kata tak apa, aku redha. Biarlah, kalau dah dia sampai setakat ni. Motor ni, saya dah pesan dah. Jangan main motor, jangan beli motosikal besar. Tapi dia tak dengar. Benda ni benda yang saya takut dah selama ni. Tapi tak apa, saya redha. Biarlah. Selepas itu, lebih kurang jam 8.15 malam, seorang wanita yang tidak dikenali telah menghubungi isteri saya. Ketika itu, isteri saya bersama anak-anak saya dalam kereta dari Shah Alam menuju ke Hospital Kuala Lumpur. Seorang wanita ini beritahu, kata, anak saya dah meninggal ada di HKL. Apa lagi? Hiruk pikuk lah dalam kereta tu kan. Mereka telefon saya. Saya kata sabar, redha. Anak ini anugerah ilahi yang dipinjamkan kepada kita seketika. Kalau kita tak redha, tak baik cakap kan. Kita kena redha. Tambahan pula malam ini malam Jumaat. Saya cuba tenangkan isteri saya, anak-anak saya, dia orang pasang loudspeaker lah pada waktu tu. Saya kata, pergi dulu ke HKL. Pergi dulu ke HKL, saya kata.